Pagi tu saya datang lambat ke kerja. Dia marah dan bertanya, "Lu gaji makan siapa?" Apa kau jawab? Saya jawablah, "Gaji makan kayu." Cakap sikit macam itu pun, dia buang kerja. Oh, zalim. Mencinisan. Aku ingat maksud dia tu, engkau makan gaji dengan siapa. Tapi dia salah cakap, lu gaji makan siapa. Habis kau dah lah, lu gaji makan siapa, apa yang kau cakap tu betul lah. Sikitnya gila ke? Tak usah banyak cerita lah. Kalau betul kau nak beli basikal aku, patut-patut ajalah. Kenapa? Tayar dia dua-dua baru. Aku beli baru. Beginilah, Abang Mat. Saya beri Abang Mat RM80. Okey? Okey. Sebab saya pun baru nak mula berniaga. Ha. Jual tahu goreng. Tahu goreng. Bagus. Mari kita pergi tengok. Nantilah dulu, mate. Yang kau nak jual basikal kau tu buat apa, mate? Sayang lah, mate. Barang antik tau. Antik tu barang dah lapuk. Apa kau susah aku nak jual basikal aku? Bukan kau ada kongsi. Hantarlah tepuk dada tanya selera lah. Mari San, kita pergi tengok. Mari, bang. Kau tahu? Tayar yang baru aku ganti tu besar. Tak pernah orang pakai. Punya cantik. Aku beli baru. Cuba kau tengok. Alah, kau buat lagi perangai lama. Dharma. Tak guna punya kawan. Hari tu tabung aku penuh, kau kosongkan. Ini tayar basikal aku kau jual. Apa punya kawan? Muka cantik, badan macam papan. Abang Mat, saya tak jadi belilah. Saya cari tempat lain. Pergilah saya kau bahagia. Dia bahagia. Aku seksa kau buat. Mana order kereta aku kau jual, Mak? Terpaksalah, mate. Masa kecemasan macam-macam boleh terjadi lah, mate. Sorry lah, mate. Mana kau tolak roda tu, ha? Kat mana lagi? Kat orang guni lah. Jahanam. Mana duitnya? Duit habis lah, mate. Aku main kuda longkang. Kau juga yang ajar aku. Aku dah naik syok lah. Apa? Kuda longkang? Hancur.